Hai semua, selamat datang ke sesi perkongsian kita hari ini. Mesti pernah dengar cerita pasal raja dan pemaisuri kan? Kat Malaysia ni kita ada institusi raja kita sendiri tau. Sangat istimewa. Hari ni kita nak terokai sikit unit 1 dari buku teks Sejarah Tahun 5. Tajuk dia Institusi Raja Payung Negara. Tertanya-tanya juga, apa maksud payung negara tu sebenarnya? Itu satu gelaran yang penting sebenarnya. Boleh bayangkan macam payung kan? Dia lindungi kita dari hujan, dari panas. Macam tu jugalah institusi raja ni. Ia melindungi rakyat dan juga negara kita. Jadi dalam perbincangan kita ni, kita akan cuba fahamlah siapa tu raja atau sultan, kenapa kita hormat mereka. Dan ada satu perjanjian penting zaman dulu kita nak cerita. Wah, bunyinya menarik tu. Okey, jom kita mulakan penerokaan kita ni. Mungkin boleh mula dengan siapa sebenarnya raja atau sultan ni? Macam mana kedudukan dia? Raja atau sultan ni, dialah pemerintah yang paling tinggi dalam sesebuah negeri atau kerajaan. Sejarah dia panjang tau. Sejak zaman kerajaan Melayu awal lagi, institusi raja ni dah wujud. Ia jadi macam teras pemerintahan lah. Ketua negeri, tugas utama, pastikan negara aman, rakyat selamat. Kalau sekarang ni, kat Malaysia ada 9 negeri yang ada raja atau sultan. Tapi gelaran tu lain-lain sikit. Ada sultan, ada raja, macam kat Perlis. Ada juga yang di Pertuan Besar di Negeri Sembilan. Oh, kiranya macam ketua paling atas untuk negeri itulah ya? Wah, dah lama betul rupanya institusi ni. Tadi ada sebut pasal perjanjian penting. Boleh cerita sikit pasal tu? Yang itu kita panggil wa'adat. Penting sangat ni. Ia macam satu janji taat setia antara raja dengan rakyat. Kisah dia ada dalam buku lama, Sulalatus Salatin namanya. Diceritakan, perjanjian ni dibuat antara raja masa tu, Seri Tribuana, dengan wakil rakyat, namanya Demang Lebar Daun. Janji Macam kita janji dengan kawan ke? Lebih kurang macam tu. Tapi ni lagi besar skalanya, antara pemerintah dengan rakyat jelata. Rakyat berjanji akan sentiasa taat setia pada raja. Raja pula berjanji akan memerintah dengan adil, jaga kebajikan rakyat. Yang menariknya, konsep janji setia ni kan masih relevan sampai sekarang tau. Ada termaktub dalam rukun negara kita yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Nampak tak pentingnya? Oh, faham. Jadi macam ada tanggungjawab dua hala lah. Raja kena adil, rakyat kena setia. Lepas tu kan, saya selalu juga dengar perkataan daulat dengan derhaka. Terutama dalam cerita-cerita lama. Apa maksudnya tu pula? Daulat ni, ia merujuk kepada, macam mana nak cakap lambang kekuasaan tertinggi dan kewibawaan raja atau sultan. Bukan setakat kuasa tau, tapi ada unsur kehormatan, kebijaksanaan, keistimewaan kat situ. Macam satu aura lah. Derhaka pula, maksudnya perbuatan ingkar. Bila rakyat tak ikut perintah raja yang adil tu. Orang dulu-dulu percaya, siapa yang derhaka ni boleh kena tulah macam bencana atau nasib malang lah. Jadi, kedua-dua konsep ni lahir dari wa'adat tu tadi. Satu untuk raja, daulat. Satu untuk rakyat, derhaka. Oh, gitu. Faham dah sekarang kaitan dia. Sebab ada janji wa'adat, maka wujudlah konsep daulat raja dan akibat derhaka kalau rakyat ingkar. Tapi kan, cara raja memerintah tu sama ke macam dulu? Atau dah berubah? Ada perubahan yang agak besar jugalah. Dulu, masa zaman kerajaan Melayu awal, raja tu kuasanya mutlak. Maksudnya kuasa penuh. Apa saja keputusan, semua kat tangan baginda. Tapi sekarang, negara kita amalkan sistem yang lain. Kita panggil sistem raja berperlembagaan. Maksudnya, kuasa raja tu tertakluk kepada perlembagaan. Ada undang-undang yang digariskan untuk negeri dan juga untuk persekutuan. Pentadbiran negeri sekarang diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Peringkat negara pula oleh Perdana Menteri. Lepas merdeka, kita juga wujudkan institusi yang di-Pertuan Agong, Ketua Utama negara kita. Dipilih bergilir-gilir antara 9 Raja Melayu tu setiap 5 tahun. Oh, jadi sekarang kuasa tu lebih kepada ikut undang-undang dan dikongsi lah ya. Menarik sistem kita ni. Ada lagi tak negara lain kat dunia ni yang masih ada raja macam kita? Ada. Masih banyak lagi. Contohnya, negara jiran kita, Thailand. Lepas tu, United Kingdom atau England yang ada King Charles tu kan. Kat Afrika ada Maghribi. Kat Eropah pun ada, macam Denmark.
Jadi, ini tunjukkan sistem pemerintahan beraja ni masih lagi diamalkan di pelbagai tempat kat dunia ni. Banyak betul info baru kita dapat hari ini. Jadi, kesimpulannya, institusi raja ni memang warisan penting negara kita lah ya. Ia bermula dengan wa'adat, janji antara raja dan rakyat. Lepas tu ada konsep daulat dan derhaka. Dan peranannya pun dah berevolusi jadi raja berperlembagaan tapi tetap penting sebagai payung negara. Betul tu. Tepat sekali. Sebab itulah, kita sebagai warga negara Malaysia perlu hormat pada institusi raja ni. Ia sebahagian dari tanggungjawab kita. Menghormati raja tu bantu kekalkan perpaduan, keharmonian negara kita yang ada macam-macam kaum dan agama ni. Ingat tak perumpamaan payung tadi? Institusi raja inilah payung yang melindungi kita semua. Okey, menarik sangat perbincangan kita. Sebelum kita habis, ni ada satu soalan untuk anda fikirkan. Kalau wa'adat dulu tu janji antara raja dengan rakyat untuk kebaikan bersama kan, agaknya pada zaman sekarang ni, apakah janji-janji penting yang perlu ada antara pemimpin kita dengan rakyat supaya negara kita ni boleh terus aman, maju dan harmoni? Cuba fikir-fikirkannya. Jumpa lagi dalam sesi perkongsian kita yang akan datang.